Dia begini, bila kita berkahwin tidak wajib nafkah, melainkan setelah isteri masuk ke dalam tempat tinggal suami. Okey? Jadi kalau belum lagi masuk isteri ke rumah suami, walaupun sudah menikah 2 hari lepas, belum lagi suami wajib beri nafkah. Maka jadilah nafkah itu tetap atas bapa kepada pengantin perempuan. Nikah gantung ni maksudnya lepas berkahwin belum lagi duduk bersama. Itu nikah gantung panggil. Faham? Nikah gantung ni banyak diamalkan sekarang oleh masyarakat Melayu. Okey? Atau masuk rumah kita dah, faham lagi? Maka dia panggil tamkin, penyerahan diri isteri kepada suami. Faham? Suami boleh pegang, boleh apa, boleh mengelak. Maka nafkah mula dengan suami dah wajib bayar.